Assalamualaikum. Jom pergi gym. Janganlah penat-penat macam ni. Kau penat apa? Aku tahulah kau dah penat. Penat lawan rasa yang kau sendiri tak mampu nak luah pada sesiapa. Kau bangun tiap pagi dengan senyuman palsu, sedangkan hati penuh luka yang tak siapa tahu. Kau belajar kuat sebab dunia tak pernah beri ruang untuk kau lemah. Tapi ingat satu hal, kecewa itu bukan penghujung. Cuma hentian sementara untuk kau belajar. Belajar tentang siapa diri kau sebenar. Yang ikhlas tu tetap tinggal dengan kau lah, kau tak payah risau. Cuma yang palsu tu akan pergi. Jangan risau bila hidup tak seperti yang kau rancang, sebab kadang-kadang tak ada Tuhan lebih indah dari apa yang kau bayangkan. Kau tak perlu pun jadi yang sempurna untuk teruskan hidup. Kau cuma perlu jujur dengan diri sendiri. Menangislah kalau kau perlu, tapi jangan tinggalkan harapan, kerana lelaki yang jatuh dan bangkit semula itu lebih kuat dari mereka yang tak pernah diuji. Kehidupan ini tak adil. Ya, memang tak adil, tapi Tuhan tu maha adil. Teruskan melangkah walaupun perlahan, sebab yang penting kau masih bergerak. Jangan mati sebelum waktunya hanya kerana kecewa yang sementara. Ingat bro, kau penat sekarang dan kau penat berfikir benda-benda macam ni. Untuk apa kau fikirkan? Ini kejap lagi kita penat lagi, kita penat bantai dengan besi tau. Lagi penat daripada kau fikirkan masalah kau. Tak payah kau fikirkan masalah dunia ni, sebab apa hidup kau dah dirancang dan dah diatur untuk kau meneruskan hidup sehari-harian. So, jom jalan. Jalan ni, hidup kita macam biasa. Aku tunggu kat bawah, jangan kau lupa. Siap-siap sekarang. Aku dah penat tunggu kau ni.